guys, welcome back to my channel Isyam Boy 55 Gaming. So dekat sini sihat-sihat ke? Kurang sihat ke? Ataupun kurang sehat je? Yang tak sehat aku doakan semua sehat, semoga sehat dan sembuh daripada demam atau sakit. Korang tahu beberapa hari ni korang mesti tahu aku tak buat video. Ada sebab. Sebab pertama, tangan aku luka. Dan kalau aku angkat tangan aku sakit gila. Sikunya luka, sakit duk. Aku kena rotan dengan Cikgu Elina. Iskandar Zulkarnain cakap, sakit duk aku kena rotan dengan Cikgu Elina. Tapi ada tiru dia lah. Bukan aku Aku dah tobat dah. Aku dah bertaubat dah. Aku dah taubat. Macam apalah. Botolnya. Macam apa tu prop cakap, apalah alien tua ni. Apalah bertaubat. Ada tu dekat movie 2 Boy. Aduh. Prop cakap macam itu. Ada tu guys. Prop. Weh, terkejut aku. Okey, jadi jangan ada masalah, okey. Jadi bertenang. Korang kena belok macam ini, tit. Korang kena macam hati-hati. Bawa macam kereta betul. Okey, dekat sini aku tahu. Mesti kebanyakan orang ni langsung stres bagi mata telefon. Tapi kalau tak telefon mahal lah. Kalau mahal macam iPhone 16. Bukan, iPhone 17. Memanglah. Memang aku rasa memang aduh. Alhamdulillah tidak patah. Syukur alhamdulillah minasyaitonirrajim. Amin. Weh. Terpelanting gila lah. Gila lah. Apalah Abang Is ni? Abang Is 47. Apalah Abang Is ni? Dah lah dia cakap dia anak 47. Lama gila. Aku anak 7. Aku anak ke-7. Tak apalah. Alamak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Padahal dekat sini aku ni. Bug guys. Is this bug guys? Is bugs. Apalah bug ni. Memang aku marah lah. Lower. Naik atas. Ketit. Oh, senang je. Memang bahasa senang sangat. Senang. Titit RS RXZ. Senang guys. Jadi bersabarlah. Nanti phone korang patah. Susah tau mai korang beli. Lepas tu iPhone 17 lagi mahal gila. Ini pun lagi mahal. Ini Redmi 10S. Mahal tu. 10 juta tau telefon ni. Tak fah? Tak percaya? Tengok dekat kedai. Dekat kedai dia lah. Aku beli dekat pasar pagi. Pasar pagi, bukan pasar malam. Tidak ada pasar malam. Pasar malam kan dia buka malam. Bukan pasar pagi. Pagi tak tahulah dia buka ke malam. Malam dengan hatiku. Malam dengan hati. Jadi korang kena bagi kasih sama. Sebab kalau tak tu sama. Okey, macam inilah, senang lah. Wey!
1, 2, 3, 4. Okey. 5 lagi. 6 lagi. Okey, kena 7 lagi. Pahal kena 7. Ini paling aku tak suka ni guys. Kalau aku kena patahkan telefon ni, redo je lah guys. Aku takkan upload dah. Headphone aku dah patah dah. Jadi kurang redo je lah. Aku akan buat account lagi di telefon selanjutnya. Ni memang kalau boleh aku tak nak malah ni. Aku nak bersabar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, baru. Kalau boleh nak bersabar je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau boleh aku nak bersabar ni guys. Sekarang kan aku dah cover dah. Aku dah mengaji dah guys. Aku dah cover dah. Aku dah cover ni guys. Aku dah cover. Aku mengaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kena sampai 8, 5, 8, 9. Sampai 9. Gila. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 10 gila. Ataupun sampai dekat dalam situ 11 lah. Dia tak bagi naik, memang kena tu nangis kau. Salingkan dia budak lagi. Aku pun budak. Kau tahulah dia, aku budak. Ataupun dia masih kecil, masih baby. Tapi baby macam mana main game Roblox? Dia pandai ke? Entah baby AI guys. Dulu taklah dulu sangat. Masa aku telah mengenal, dulu masa AI sudah dicipta 2025 lah. AI sudah dicipta, aku ingat manusia dekat Real Rosa. Bodohnya Mamat ni. Tak pandai reti signal ke? Aduh, ketak ni pun. Sebab tu aku nak beli Gen 2. Apalah orang ni. Tak reti signal ke? Tak reti buat signal. Kau tak reti buat signal. Tapi kau tetap masuk juga dekat jalan simpang ni. Aduh, apalah kau ni. Jalan simpang. Ini jalan simpang. Jalan simpang bapak lah. Woi, Sasa ni pun. Tengok Sasa tu. Kau ingat kau perempuan? Apalah nama kau Sasa? Kan perempuan. Kalau jatuh ni, ini semua salah si Sasa ni. Salingkan dia duduk situ buat hal lah. Buat hal si Sasa ni. Buat hal sangat-sangat. Aku tahu Sasa ni dia berhenti dekat tengah jalan. Orang mau lalu simpang tak boleh. Kalau boleh lah kan, yang ada nama Sasa tengok video ni. Sasa, boleh tak kau masuk simpang tu? Jangan masuk simpang dulu. Kalau ada orang call, jangan masuk simpang dulu. Kau apa tu, Gustan atau U-turn balik. Lepas tu masuk dekat jalan lain. Macam batu gajah ke, Ipoh Perak ke. Macam Perak saja. Atau dekat simpang Iskandar. Dekat Dama ni aku tahu banyak Iskandar Zulaiman. Tak dia seorang. Dia ada banyak lagi nama Iskandar Zulaiman. Tapi nama sebenarnya Abang Is lah. Nama tipu. Bodohnya. Ataupun si Sasa, kau tolonglah masuk dekat dalam simpang Iskandar.
Iskandar Neo. Aku dah bagi tunjuk tu. Tu gambar tu. Apalah ni? Penat-penat dah aku edit ni. Kena tunggu berjam-jam. Aku tak tahulah. Korang like, korang memang tak like lah. Masa video hari kedua aku buat video, Aku jadi bawa-bawa Taufan dan kena tipu dengan kereta. Ini video dia dekat tepi dia. Time tu ada yang like 1. Semoga yang dia like tu 1 tu merubah subscriber aku banyak guys. 21. Sedih lah. Semoga dia digunakan rezeki. Itulah yang like dengan aku. Terima kasih lah yang like aku tu. Ada yang like 1 pun aku dah bersyukur sangat. Kalau sampai 200 memang bersyukur aku. Aku tetap bersyukur. Botolnya. Yang like, yang subscribe semua masuk. Okey, jadi Sasa ni tak berhenti-henti kalau awet dia ni. Apalah ada awet. Jangan berawet-awet guys. Tak penting awet. Penting tu games. Game alright. Jangan awet-awet. Tak penting. Yang penting kawan and Mak Yaya tak tit rom simpang ni. Ma, tengok Sirian. Tengok Sirian dia buat apa? Dia ambil IC. Weh. Sikit lagi jatuh. Lesen saya. Lesen bang, saya masih muda. Saya baru 8. Inilah aku malas masuk sipang. Baru Sasa tu gerak. Botol lah. Mungkin kena perlahan. Okey, aku donate sebab aku baik hati kali ni. Tak ada yang murah ke? Aku ada 1 saja. Cukup lah. Boleh. Ini kena berapa? Tangan, sakit tangan. So, assalamualaikum, bye.